Semangat kerjasama, kebersamaan bantu Malaysia mendepani cabaran ekonomi. Lawatan Perdana Menteri ke-21 negara jana potensi pelaburan RM500 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama 9 pagi. Hasil semangat kerjasama dalam kalangan rakyat tanpa mengira status sosial membolehkan Malaysia mengharungi dan mendepani pelbagai cabaran ekonomi sepanjang 2025. Buktinya, ekonomi negara mencatat pertumbuhan 5.2% pada suku ketiga 2025 berbanding 4.4% pada suku kedua, dipacu oleh prestasi kukuh merentas semua sektor utama ekonomi. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengulas perkembangan di peringkat antarabangsa. Beliau berkata ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan di Asia Barat menjejaskan keselamatan tenaga dan rantaian bekalan global, sekaligus menjadi iktibar kepada negara bahawa kestabilan politik, perpaduan rakyat dan pengurusan ekonomi yang berhemah adalah benteng utama negara. Mengulas mengenai kejayaan Malaysia sebagai tuan rumah sidang kemuncak ASEAN ke-47, Datuk Seri Fadilah berkata pencapaian itu berjaya mengembalikan fokus ASEAN kepada keutamaan bersama, antaranya kestabilan ekonomi, sekuriti makanan dan tenaga, sekaligus mengukuhkan peranan ASEAN sebagai kuasa penstabil serantau. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkongsi pencapaian kementerian itu sepanjang 3 tahun yang memberikan kesan besar kepada ekosistem komunikasi digital, infrastruktur teknologi, keselamatan internet, pembangunan kandungan kreatif dan media serta penyampaian maklumat kerajaan kepada rakyat. Bila turut menzahirkan penghargaan atas sokongan rakyat yang diterima sepanjang menerajui kementerian itu. Datuk Fahmi menekankan komitmennya bagi menghadapi 2026 dengan semangat baharu. Antara kejayaan dicapai kementerian itu termasuk mewujudkan lebih 1,000 pusat sebaran maklumat nasional (NADI) di seluruh negara yang memberi manfaat kepada 1.9 juta pengguna. Dalam pada itu, warga polis Diraja Malaysia PDRM turut diseru untuk terus menghayati 3 fokus utama digariskan agensi itu sebagai teras pelaksanaan tugas sepanjang 2026. Ini bagi memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata 3 fokus berkenaan ialah mengoptimumkan teknologi moden kecerdasan buatan AI dalam operasi penguatkuasaan undang-undang, mengukuhkan profesionalisme dan integriti dalam kalangan anggota dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Harga runcit petrol RON97 dan RON95 tanpa subsidi di seluruh negara masing-masing kekal pada kadar RM3.16 dan RM2.56 seliter bagi tempoh 1 hingga 7 Januari ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit petrol bersubsidi RON95 di bawah budi madani RON95 budi 95 pula kekal pada paras RM1.99 seliter. MOF turut memaklumkan harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia kekal pada kadar RM2.94 seliter, manakala Sabah, Sarawak serta Labuan kekal pada kadar RM2.15 seliter dalam tempoh sama. Jumlah penduduk terjejas banjir di Sarawak mula berkurang kepada 301 penduduk berbanding 413 semalam. Mereka masih berlindung di 3 pusat pembinaan sementara PPS di Kuching, Sarawak. Menurut laman web Info Bencana JKM, daerah Segamat Johor turut dinaiki air. 159 penduduk terjejas daripada 45 keluarga telah dipindahkan ke 5 PPS. Sementara itu, 36 penduduk terjejas banjir di Melaka juga masih berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Penghulu. Berita seterusnya.
Berkukuh ekonomi dan meneroka peluang baru. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke luar negara sepanjang 2025 menjana potensi pelaburan hampir 500 bilion ringgit. Ikuti imbasannya bersama Muhammad Najib Mashur. Bermula dengan lawatan ke Asia Barat atas jemputan naib Presiden UAE, Perdana Menteri dan Pemerintah Dubai Sheikh Mohammed Rashid Al Maktoum selain menghadiri Minggu Kelasurian Abu Dhabi ADSW 2025 yang juga forum global membawa pendirian Malaysia sebagai pengerusi blok serantau. Misi penting diteruskan ke Brussels, Belgium dalam usaha memperkukuh kerjasama serta bertukar pandangan isu-isu serantau sebelum menghadiri World Economic Forum di Davos, Switzerland. Beliau meneruskan lawatan rasmi 2 hari ke Bahrain dalam usaha membincangkan peluang kerjasama ekonomi Malaysia-Bahrain. Datuk Seri Anwar kemudiannya ke Rusia sebelum ke Kazan bagi menghadiri Forum Ekonomi Antarabangsa ke-16. Lawatan rasmi 2 kali ke Indonesia pula memfokuskan ke pengurusian ASEAN dan perbincangan pelbagai hala serta menghadiri rundingan tahunan Malaysia-Indonesia ke-13 di Jakarta. Siri lawatan ke-3 buah negara merangkumi Itali, Perancis dan Brazil pada Julai memenuhi jemputan rasmi ketua negara dan menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-17 di Rio de Janeiro. Lawatan 4 hari ke Tianjin menyaksikan beliau menyertai sidang kemuncak SCO 2025 anjuran Presiden China Xi Jinping dan perbarisan Hari Kemenangan Tahunan China sempena memperingati tamatnya Perang Dunia Kedua di Beijing. Dalam sidang kemuncak tergempar Arab Islam di Doha pada pertengahan September, Malaysia menzahirkan solidariti terhadap Qatar yang menjadi mangsa rejim Zionis Israel. Membawa suara Malaysia ke mesyuarat pemimpin ekonomi APEC 2025, beliau menekankan pengukuhan rantaian bekalan, ekonomi digital dan kerjasama serantau semasa lawatan 3 hari ke Korea Selatan. Lawatan 8 hari ke benua Afrika menyaksikan banyak peluang kerjasama diteroka dalam pelbagai sektor merangkumi 3 negara iaitu Ethiopia, Kenya dan Afrika Selatan. Beliau sekali lagi melawat Singapura bagi menghadiri sesi pemukiman pemimpin Malaysia-Singapura ke-12 menjadi agenda lawatan terakhir tahun ini. Muhammad Najib Mashur, RTM. Luar negara, hubungan strategik antara China dan Rusia terus diperkukuh apabila kedua-dua pemimpin bertukar ucapan tahun baru pada Rabu sambil menegaskan komitmen berterusan terhadap perkongsian strategik komprehensif. Presiden China Xi Jinping menegaskan kepentingan keamanan sejagat serta kerjasama pelbagai hala, manakala Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan strategik kedua-dua negara terus mencatat kemajuan positif disokong oleh pertemuan peringkat tertinggi dan projek kerjasama utama. Penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza berdepan risiko gangguan susulan rancangan Israel menggantung beberapa agensi kemanusiaan. Ketua Kemanusiaan Kesatuan Eropah EU, Hajar Lahbib menegaskan langkah mewajibkan pertubuhan bukan kerajaan NGO mendaftar dan menyerahkan senarai kaki tangan hanya akan menjejaskan akses bantuan kepada mereka memerlukan. Tegas beliau, ia perlu ditarik balik. Biarpun gencatan senjata berkuat kuasa pada Oktober lepas, rejim Zionis terus menyekat bantuan daripada memasuki Gaza dengan menutup sebahagian besar lintasan. Dalam pada itu, ribut kuat, angin kencang dan hujan telah memusnahkan kemah sementara di seluruh Gaza sekaligus memburukkan keadaan tempat perlindungan bagi ribuan keluarga yang dipindahkan ketika musim sejuk bermula. Sambungan itu, Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA menggesa agar bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke Gaza tanpa sebarang halangan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United terikat satu sama dalam aksi menentang Wolves di Old Trafford awal pagi tadi. Pengurus Manchester United Ruben Amorim kekal yakin dengan prospek pasukannya meskipun keputusan tersebut menyaksikan United gagal meraih kemenangan. United kekal di kedudukan ke-6 Liga, 2 mata di belakang Liverpool. Sementara itu, Arsenal menamatkan tahun 2025 di puncak Liga Perdana Inggeris. Pengurusnya, Mikel Arteta, percaya itu adalah hasil pengorbanan dan komitmen tinggi pemain.
Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semangat kerjasama, kebersamaan bantu Malaysia mendepani cabaran ekonomi. Lawatan Perdana Menteri ke 21 negara jana potensi pelaburan RM500 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.